Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Nama saya Amzarif Dania bin Azlan dari kelas DCV 3B. Hari ini saya akan perkenalkan tokoh iaitu Datuk Chuah Tiang Teng. Datuk Chuah Tiang Teng dilahirkan pada 1914 di Fujian, China, dan beliau meninggal dunia pada tahun 2008 di Pulau Pinang, Malaysia. Beliau orang pertama yang memperkenalkan batik sebagai medium seni lukisan halus, fine art, bukan sekadar tekstil atau pakaian. Gaya lukisannya menekankan tema kehidupan seharian rakyat Malaysia seperti wanita membatik, ibu bersama anak, pekerja kampung dan kehidupan desa. Warna-warna dalam karyanya kaya dengan kontras terang dan gelap, menjadikan batik kelihatan hidup. Antara karya terkenalnya Two of Kind, Tell You a Secret, Drying Sarung dan Lullaby. Dia berjaya menjadikan batik bukan sekadar kraft tangan tapi diangkat ke pesada seni antarabangsa. So dekat sini kita boleh tengok ialah salah satu karya beliau yang dinamakan sebagai Lullaby yang dihasilkan pada tahun 1955. Chuah Tiang Teng mempamerkan karya seawal tahun 1955 menjadikan Majlis Kesenian Pulau Pinang dan telah dianugerahkan beasiswa oleh British Council untuk pembelanjaan perjalanannya untuk melawat muzium dan galeri British. Dikenali kerana pendekatan moden dalam karya batiknya. Karya ini mencerminkan seorang ibu yang tenang yang mengayunkan boyan yang diperhatikan oleh anak perempuannya dari belakang pintu. So inilah dia punya karya dia. Okay. Assalamualaikum. Saya Datuk Naoni binti Karini Zahimi dari kelas DCV 3B ingin menerangkan tentang karya Abdullah Arif. Nama penuh Abdullah Arif dan beliau lahir pada tahun 1904 di Pulau Pinang. Dan tahun beliau meninggal adalah 1962. Beliau berpendidikan di Pulau Pinang dan pada awalnya bekerja sebagai guru seni di Anglo Chinese School, Pulau Pinang. Beliau kemudian membuka studio lukisan sendiri dan mula dikenali dalam kalangan pelukis tempatan serta pelukis Eropah yang berada di tanah Melayu. Okey, ini salah satu contoh yang karya beliau yang ada dekat sini. Dan kita boleh tengok nama karya ni adalah Limestone Hills. Okay, Abdullah Arif ni adalah salah seorang artis Pulau Pinang yang aktif dalam menghasilkan ilustrasi dan karya seni pada awal abad ke-20 di tanah Melayu. Kesetiaan Abdullah Arif dan pemerhatian yang cermat terhadap kawasan sekitarnya dapat dilihatkan dalam karya ini. Okay, adegan Bukit Batu Kapur dipengaruhi oleh ekonomi Malaya semasa zaman kolonial hingga awal kemerdekaan. Abdullah Arif merakamkan pemandangan seperti ekonomi Lombong, biji timah dan Bukit Batu Kapur dengan skema warna yang hangat dan sejuk dengan skema latar belakang, latar tengah dan latar depan untuk mewujudkan kedalaman dan ruang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Kristina Hani binti Basmi. Saya daripada DCV 3B. So, hari ini saya akan menceritakan tentang tokoh yang bernama Yong Mun Seng. Yong Mun Seng merupakan seorang pelukis terkenal Malaysia yang sering digelar sebagai bapa seni lukis moden. Beliau dilahirkan di Guangdong, China, kemudian berhijrah kepada Malaya pada awal abad ke-20. Yong Mun Seng mula melukis ketika masih muda dengan minat besar terhadap pemandangan alam semula jadi. Lukisannya banyak berfokus kepada landscape tropika, sawah padi, nelayan, pantai dan kehidupan masyarakat tempatan. Yong Mun Seng menggunakan teknik cat air dan minyak dengan sabuan berus spontan tetapi penuh ekspresi. Sumbangan beliau adalah antara pengasas Penang Chinese Art Club pada tahun 1936 yang menjadi wadah penting bagi perkembangan seni moden di tanah Melayu. Jadi Yong Mun Seng mempunyai pengaruh. Lukisannya memperlihatkan gabungan gaya barat, impressionism dengan kepekaan terhadap budaya dan landscape Asia Tenggara.
Legasi Yong Mun Seng pula merupakan generasi pelukis selepas beliau menjadikan karyanya sebagai inspirasi awal seni moden Malaysia. So dekat sini kita boleh tengok ni adalah contoh karya tokoh Yong Mun Seng, iaitu dia punya karya bernama Harvest. Dia dibuat pada tahun 1939, oil on canvas. So dari tajuk Harvest ni, karya ini berkemungkinan besar menggambarkan tema tuaian petani menuai atau kerja-kerja berkait padi atau tanaman dengan ruang yang cukup besar untuk memberi penekaan kepada suasana alam dan manusia berinteraksi dengan alam. Gaya Yong Mun Seng, beliau biasanya menggunakan kombinasi realism dengan pengaruh Cina dan impressionism barat. Jadi dalam karya seperti ini, pemandangan akan luas, warna semula jadi, pelukis mungkin memberi perhatian kepada suasana dan mood. Jadi tahun 1939 itu adalah sebelum pendudukan Jepun di tanah Melayu. So ekonomi masih banyak pertanian tradisional. Jadi karya ini juga ada nilai dari segi dokumentasi suasana kampung dan masyarakat dalam era sebelum modernisasi yang besar. Terima kasih. Okey, sampai di situ saja kami punya pembentangan pada hari ini. So, kami masing-masing dah bentangkan 3 tokoh yang diberikan kepada kami, dan sampai di situ saja. Sekian daripada kami grup 1. Terima kasih. Bye bye.